Assalamualaikum, kami dari sekolah Aipapan. Berikut ialah 5 alatan asas yang perlu ada di dalam parti pertolongan cemas beserta fungsinya. 1. Kain andung, menyokong lengan yang cedera atau patah. 2. Kain kasar, menutup luka bagi menghentikan pendarahan. 3. Antiseptik, membersihkan luka. 4. Plaster pelekat, menutup luka kecil. 5. Gunting, memotong pembalut, pita pelekat atau pakaian mangsa. Seterusnya saya akan menunjukkan cara rawatan bantu mula untuk luka tercalar di tepi tangan. Pastikan tangan dalam keadaan bersih atau pakai sarung tangan. Kedua, bersihkan luka dengan air bersih. 3. Tekan luka perlahan-lahan menggunakan kain kasar. Sabukan antiseptik pada kawasan luka. Terakhir, tutup luka menggunakan plaster atau pembalut yang bersih. Berikut adalah rawatan bantu mula untuk luka tergores dahi. 1. Pastikan tangan dalam keadaan bersih atau pakai sarung tangan. 2. Tekan luka perlahan menggunakan kain kasar. 3. Bersihkan luka dengan air bersih. 4. Sapukan antiseptik. 5. Tutup luka dengan plaster yang sesuai jika luka kecil. Akhir sekali, rawatan bantu mula untuk patah tangan. Tenangkan masa dan minta masa tidak bergerak. Sokong tangan yang cedera dengan kain andung. Gunakan ikatan buku sila. Segera bawa letakkan pad ais yang dibalut dengan kain pada kawasan yang bengkak. Segera bawa mangsa ke hospital atau klinik. Sekian, terima kasih.